Bismillah. Dalam dunia yang semakin sibuk dan bising ini, ramai antara kita tersenyum di luar tapi hatinya gundah. Fikiran bercelaru, tidur tidak lena, dan jiwa terasa kosong walaupun dikelilingi ramai orang. Dalam keadaan itu, bukan ubat, bukan hiburan yang mampu menenangkan hati, hanya doa dan cahaya dari Allah yang boleh menenangkan jiwa yang resah. Sebelum kita teruskan, tekan butang subscribe dan sertai Sinar Syurga. Setiap minggu, kami kongsikan doa-doa harian dan bimbingan hidup Islam untuk membawa kita ke arah barakah dan syurga. Langkah pertama ialah menyedari bahawa ketenangan tidak datang dari dunia. Kita sering sangka, kalau ada wang, kita akan tenang. Kalau ada pasangan, kita akan bahagia. Tapi selepas semua itu tercapai, hati masih terasa kosong. Kerana hakikatnya, ketenangan bukan milik dunia, ia milik hati yang diisi dengan cahaya iman. Langkah kedua ialah memohon cahaya di dalam hati. Rasulullah sendiri sering berdoa agar Allah menerangi hatinya dengan cahaya. Inilah antara doa paling lembut dan indah yang baginda baca, doa yang mampu menghapuskan resah dan menyalakan harapan. Allahumma aj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma ajal fi kalbi nuran, wa fi sami nuran, wa fi basari nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya dalam pendengaranku, dan cahaya dalam penglihatanku. Doa ini begitu lembut, tapi amat mendalam maknanya. Bila hati gelap dengan dosa, kita mudah gelisah, marah, dan hilang arah. Tetapi apabila hati diterangi cahaya Allah, dunia terasa ringan, masalah terasa kecil, dan hidup terasa bermakna. Itulah kuasa cahaya dalam hati yang berzikir dan berdoa kepadanya. Langkah ketiga ialah hidupkan doa ini dalam setiap detik. Bacalah doa ini selepas solat, sebelum tidur, atau ketika hati mula resah. Bayangkan cahaya Allah menyinari hati, telinga, dan mata, menjadikan kita lebih sabar, lebih tenang, dan lebih lembut dalam setiap tindakan. Bila hati bercahaya, hidup juga menjadi terang. Amalkan doa ini dengan penuh yakin dan cinta kepada Allah. Kerana ketenangan bukanlah ketiadaan masalah, tetapi hati yang kuat menghadapi segalanya dengan reda dan cahaya iman. Jangan lupa untuk subscribe ke Sinar Syurga untuk lebih banyak doa harian, panduan kehidupan Islam, dan inspirasi menuju syurga. Semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya ketenangan, sabar dan tawakal. Amin.